tinggalkan ku. Terima kasih. Macam itulah macam mana. Bau senafas. Yeah. Nami ada pergi mana-mana audition tak? Cuba nasib dalam audition. Ada, tapi mengajuk kat tu. RTM semua kita orang pergi. Bintang RTM saya pergi, AF saya pergi, Mentor saya pergi, Mentor 7 pun saya pergi, AF zaman-zaman Syamel saya pergi. Ada tak certain judges macam kritik benda yang Nami rasa macam, oh rupanya aku ada silap dekat sini yang aku boleh perbaiki? Dia bukan pasal kritik. Contoh, saya bagi contoh kat awak Okey, saya judge, saya nyanyi. Okey, contoh. Tinggalkan ku. Terima kasih. Macam itulah macam mana. Bau senafas. Yes. Apa ce ni? Cakap apa, hantar nyanyi apa ce? Okey, boleh. Tak kisah pun angkat merah ke apa. Bagilah tahu kat saya apa kelemahan saya. Kita beratur pada pagi tau. At least something benefit yang kita boleh dapat tau. At least bagi tahulah apa kelemahan saya. Okey, kalau awak kena masuk kelas vokal atau praktis pernafasan lagi. Itu tak apa. Ini sebelum saya masuk bilik tu. Sebelum saya masuk bilik tu, apa ce? Apa ce? Sebelum saya masuk bilik tu, member kat belakang beratur. Saya tak sebutlah nama dia. Tiba-tiba dia boleh potong queue, pram. Terus masuk bilik depan, pam. Apa ce? Apa ce ni, geng? Sebab korang beratur lama sampai menyanyi daripada pagi, aku semua sampai ke malam. Walaupun dia dah keluar daripada audition tak dapat, dia hiburkan orang yang audition lagi tau. So maksudnya, kenapa ada kroni? Apa ce?